Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar setia Ikhlas. Untuk makluman anda, untuk yang pertama kali menonton, ini adalah podcast santai yang dibawakan khas oleh E-Time News Network. Dan seperti kebiasaannya, kita akan menjemput salah seorang tokoh yang sangat berpengalaman dalam bidangnya dan diharap perkongsian hari ini akan memberi input dan cerita-cerita tersebut akan boleh diteladani. Jadi dalam episod ni kita akan menyingkap perjalanan salah seorang lagi individu ahli pasukan elit khas PDRM, iaitu Datuk Seri Haji Halim Haji Ishak yang sekarang adalah peneraju Yayasan Keprihatinan Komuniti Malaysia MCCF. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk, apa khabar Datuk? Alhamdulillah, terima kasih Anis. Jadi boleh Datuk kongsikan sikit tak tentang latar belakang Datuk dan macam mana Datuk boleh masuk dalam kepolisian? Okay, terima kasih sekali lagi kepada pihak E-Time News Network kerana mengundang saya ke podcast ini. Saya Halim bin Ishak, berasal daripada Bukit Ramai, Melaka. Pada sekolah rendah, saya bersekolah di Tangkira English dan sekolah menengah di Sekolah Menengah Gajah Berang ataupun GBS dan juga Nazabah. Pada zaman saya tu, pada ketika krisis ekonomi, waktu susah untuk mendapatkan pekerjaan, dan saya sebelum tu telah merantau ke Singapura dan saya kembali balik ke Malaysia dan maklumlah duduk kampung tak ada kerja kan. So saya pun mohonlah polis. Saya mohon polis sebab bapa saya pun arwah adalah seorang pegawai polis. Memang dia tak benarkan anak-anak dia masuk polis. Tapi saya mohon secara sembunyi-sembunyi. Alhamdulillah berjaya, dan lepas tu saya dipanggil masuk ke Pulapol pada 5 hari bulan 1 tahun 1986. Jadi selama 6 bulan dan habis Pulapol saya dihantar ke SLPPH, Sekolah Latihan Pasukan Polis Hutan. Dulu Polis Hutan, sekarang PGA. Selama 4 bulan. Habis 4 bulan, terus menerus, kemudian saya dihantar pula ke Batalion 21 Prayung, Teriang Pahang. Kemudian apabila daftar diri dan kami diberi kelepasan 2 minggu, dan apabila saya balik ke daftar diri ke Prayung, saya ditawarkan untuk mengikuti kursus Tiger Platoon selama 3 bulan. Jadi saya terus lagi, pasal itu badan tengah fit kan. Saya terus masuk latihan 3 bulan dengan Tiger Platoon. Di akhirnya latihan ada semboyan keluar daripada 69 komando bagi mereka yang berminat untuk menyertai 69 komando lah. Jadi saya pun terpanggil. Sebab saya kata alang-alang aku masuk Tiger Platoon ni, baik aku masuk 69. Sebab lebih kurang 69 ni tak? Sebab dia 6-man patrol, tapi dia tak ada allowance. Jadi saya pun pergi. Saya pun hantar nama dan saya pun menyertai untuk kursus pemilihan dulu. Pemilihan, jadi saya daripada Batalion 21 seramai 20 orang tak silap saya yang mohon. Jadi masa saya mengikuti dipanggil selection, pemilihan tu, hari kedua tinggal saya seorang daripada Batalion 21. Daripada ramai-ramai tu? Yang lain semua terpaksa dipanggil RTU, Return to Unit lah. Tak dapat meneruskan perjuangan tu lah. Jadi saya lah bawa bendera Batalion 21 tu sampailah hari terakhir. Tak silap saya masa batch saya tu yang datang 380 orang lebih itulah. Tapi yang layak untuk pergi ke selection tu, yang layak untuk pergi ke kursus asas ramai 40 orang. Jadi saya terus habis latihan dengan 69 komando, tamat latihan 19 orang. Alhamdulillah, habis itulah saya meneruskan karier saya sebagai anggota 69 komando. Untuk
kan Datuk masuk VAT 69 Komando kan. Tapi awal-awal Datuk nak masuk polis pun ayah dah larang. So bila dapat perkabaran Datuk masuk dan berjaya lepas, macam mana reaction ayah atau ibu masa tu? Sebenarnya ayah seorang yang tegas. Allahyarham ni, bapa saya ni seorang pegawai disiplin. Sebab tu dia tak bagi anak-anak dia masuk. Jadi saya terpaksa gunakan tipu hela untuk saya mohon. Sebab saya memang nakal juga di kampung dulu. Jadi akhirnya saya beritahu bapa saya, bapa saya ni cakap orang putih sebab dia polis dulu kan. Dia kata, saya cakap dengan dia, you want me to become a policeman or arrested by a policeman? Lepas tu dia kata, dah habis fikir dah. Dah. Okey, dia benarkan saya masuk lah. Dia yang hantar saya pagi tu. Sebab dia cuma dapat tahu saya nak masuk polis sehari sebelum saya pergi daftar. Besok saya nak pergi Kuala Lumpur, pergi pelapor, petang sebelum tu dia tengok saya sibuk beli barang-barang kan, persiapannya. Malam tu, besok tu dia terus ikut saya. Datuk masa tu dah memang nekat lah. Kalau ayah kasih tak kasih memang nak kena ke Kuala Lumpur. Dia tak bagi pun saya pergi jugalah. Masa tu lah saya memang, sebab saya ni anak bongsu. Anak bongsu ni perangai lain sikit. Kan. Itulah. Jadi tapi alhamdulillah saya bersyukur kerana akhirnya saya dengan saya masuk polis dengan disiplin yang ada apa semua, saya berjaya meninggalkan aktiviti ataupun perangai-perangai negatif saya dululah sebelum masuk polis. Tapi sedikit sebanyak pun daripada kenakalan daripada zaman sebelum masuk polis tu pun membantu saya dalam komando. Kan? Jadi komando ni memang bukan senang, tetapi ianya satu yang mencabar, cuma rezeki masing-masing lah. Cabaran Datuk masa Datuk dalam VAT 69 Komando tu macam mana? Cabaran masa era saya, tapi saya di penghujung era masa tu insurgensi 2 masih di penghujung di mana komunis masih ada, tetapi tidak seaktif sebelum saya masuk. Jadi cabaran sebenarnya apabila kita masuk hutan menjejaki musuh. Saya merasa beberapa operasi saya masuk yang mana kita menjejaki Asucai, kumpulan bandit, dan juga membuat ni operasi di Pahang, di Perak. Jadi ancaman tu memang ada. Sebab apa kita dengar berita-berita, cerita-cerita pada orang lama, pesanan. Jadi di situlah yang kita datangnya adrenalin kita pun ni kan. Jadi kita sentiasa berhati-hati dan memang bukan kata takut tapi nak bertempur. Semangat semua nak bertempur. Semua anggota 69 yang masuk hutan semua nak bertempur. Sehingga kan kalau pendek kata kalau dulu kalau siapa yang pakai maklumlah orang Melayu ni kan ada pakai tangkal-tangkal ni semua, itu semua kena buang. Dalam 9 sebab apa? Awak seorang yang pakai tangkal tak nak bertempur, kita yang lain semua nak bertempur. Kan? Penat kan? Jadi maksudnya macam daripada budak kampung yang nakal jadi salah seorang anggota yang saya kira cukup berdisiplin lah sebab latihan-latihan yang keras kan. Datuk masa tu dah ada keluarga? Saya belum? Bujang lagi lah. Masih bujang. Masa Datuk masuk tu umur? Masa saya join PDRM pada usia 21 tahun. Jadi masa tu tengah Malaysia masa tu tengah menghadapi krisis ekonomi yang mana ramai yang tak bekerja. Jadi saya memilih PDRM sebagai karier saya sebab saya tahu saya dan hanya dengan disiplin saja yang boleh membantu saya. So saya masuk PDRM. Datuk, saya tertarik lah kan. Dalam banyak-banyak operasi yang Datuk dah jalani semasa Datuk berkhidmat dalam VAT 69 Komando, apa operasi yang Datuk masih ingat sampai sekarang? Saya ada terlibat dalam beberapa operasi, tapi tidaklah sehebat pada rakan-rakan yang orang lama yang banyak
bersama dengan komunis. Tapi yang paling terakhir sekali operasi saya menjejaki Asucai. Kumpulan Asucai yang masa itu pihak bandit dimaklumkan akan menyeberangi kawasan kami untuk menyeberangi ke sempadan. Jadi 2 petrol masuk bersama dengan Petrol Bustamam, Allahyarham Wan Gebang, lepas tu Medik, Allahyarham Cik Mat, dan Nazri Blue dan Syahrin. Itu petrol saya lah. Kami menjejaki, saya memang setiap anggota 69 ada kepakaran masing-masing, dan minimum mesti ada 2 specialty. Jadi macam saya, selain daripada tracker, Tok Guru saya mendiang Sarjana Apot. Cik Apot adalah Tok Guru saya. Dan saya juga ada di specialty dalam bidang perubatan, medik. Jadi masa kami menjejaki itu, saya di depan, memang perintah gerakan telah maklumkan tiada pasukan sahabat melainkan bandit. Jadi kita fahamlah. Dan masa tu saya dengan Cik Ismam belakang saya, lepas tu saya dah nampak kesan, dan dia pun kata, okey tunggu. Yang lain bila kita angkat tangan, yang lain semua pergi. Jadi di situ dalam operasi tu saya dapat kesan resting place. Dipanggil tempat rehat. Tapi kesan tu kesan yang berusia antara 24 ke 48 jam. Oh, kita belajar masa dekat Bat 69 memang, tu komando macam mana nak. Memang kami setiap hari, macam saya kalau khusus tracker ni, setiap pagi kita akan catat pokok yang kita, sama ada kita tebang, kita cantas, kita kepakkan daun atau kepakkan ni. Jadi kita tengok dia punya apa berlaku pada pokok tu selepas berapa jam. Itu di situ kita punya anggaran. Jadi saya menganggarkan pada ketika itu baru kesan antara sehari ke 2 hari lah. Dan saya dapat juga tempat, sebab apa, dapat kesan tempat masak dia. Tempat masak dan tempat tidur dia, yang mana 2 batang pokok, dia buat, ada yang 2 double decker, ada yang 3 double decker. Itu. Lepas tu maka bila kita dah jumpa kesan macam tu, maka masing-masing lebih alert. Jadi kita tactical discipline kita number 1 lah. Dan dari situ yang kita semua dah standby kan. Jadi bila saya track sampai ke anak sungai, nampak pula kesan tapak kaki. Sebab memang mengikut maklumat, Asucai punya group, dia punya lead man dia, tracker dia, orang asli, 2 orang. Kan? Jadi kita tengok tapak kaki, saya tengok kecil. Kan? Memang orang asli lah. Maknanya sah itu adalah kesan grup Asucai. Jadi pada situ lagilah alert. Kan? Masa tu Allah ayalah kan. Betul, Datuk. Kita tak expect kita akan jumpa kan. Tapi memang kita nak jumpa, nak merasa kan. Memang semua rasa saya jiwa anggota 69 apabila masuk hutan, memang itu tujuan dia. Hasrat nak bertempur. Kan. Kalau tidak dia tak akan masuk 69. Betul. Jadi cuma sebab tu bila orang cerita, oh ni hero, bukan hero, tak ada. Dia semuanya 69 tu hero. Kalau dia betul-betul lah kan. Sebab cuma belum sampai masanya mereka tu izin Allah Ta'ala merasai pertempuran. Itu je. Datuk, macam cakap pasal anak sungai kan. Dalam VAT 69 Komando ada unit tempur juga kan? Unit scuba. Oh, unit dan scuba. Datuk adalah salah seorang pengasas. Mungkin Datuk boleh kongsikan macam mana Datuk boleh terfikir untuk tubuhkan
squad tu? Okey, saya antara perintis pengasas bersama dengan 3 orang lagi kawan saya, Rafael Terry, Roger Lisa dan Cik Taha bersama saya. Pada ketika itu, sebab saya merasakan memang perlu wujudnya, sebab 69 adalah satu sebuah pasukan khas, kan. Tapi kita ada di hutan, kita ada ilmu di udara, tetapi ilmu di laut tak ada. Jadi dari situ kami berbincang dan saya pun masa tu bermula berpunca daripada Rafael Terry yang dia dengan Roger, dua-dua orang grup Sarawak yang melibatkan diri kan, ambil scuba. Lepas tu bila tengok dia orang tu, saya pun terpanggil lah, terasa aku nak juga. Jadi di situ saya pun tanya kat mana belajar semua dan berapa kos, dan saya pun kita polis masa dulu gaji kecil. Jadi saya pun terpaksa dekalkan hati, ikat perut, buatlah pinjaman bank rakyat untuk membeli peralatan scuba dan juga untuk mengikuti kursus scuba pada ketika itu. Daripada situ kami ni berbincang lagi untuk mendalami, kita cuba ikut silibus Pascal, kita cuba ikut silibus Navy SEAL. Jadi kami berempat ni lah yang selalu yang cuba usahakan lah. Dan buatlah, kalau kata kena combat diving berapa, swimming berapa, macam mana, semua kita buat, navigation semua kita ikut. Walaupun daripada ilmu apa kita dengan Scuba School International tu ataupun PADI, daripada ilmu awam kita cuba improvisekan mengikut silibus apa Navy SEAL dan juga Pascal pada ketika itu. Masa tu anggaran berapa kos Datuk dan rakan-rakan seperjuangan belajar kursus? Kos peralatan yang mahal. Kos belajar masa tu baru 1,200. Tapi pada masa tu itu adalah jumlah yang saya kira besar. Dia banyak stage. Banyak berperingkat, dan untuk ni kita kena pergi buat sendiri. Mana saya dengan rakan-rakan 4 orang ni kami akan kongsi duit untuk charter boat. Kita pergi ke Pulau Sembilan, Lumut, kita selalu pergi menyelam sana lah, dan kita buat sendiri. Dari situ dan kita balik, dan kemudiannya kami bercadang untuk menubuhkan ni, wujudkan berjumpa dengan OC Tuan Syahid, CEO masa itu Tuan Syahid, mencadangkan untuk buat kerja yang mana 69 ni perlu ada combat diver. Dari situ kita buat paperwork, kita buat cadangan apa semua, dan alhamdulillah kereta kerja itu diangkat dan telah dipersetujui, diluluskan oleh pihak Bukit Aman dan KDN. Maka sekian bajet telah dialokasikan kepada 69, maka tertubuhlah unit Selam Tempur 69 Komando pada ketika itu. Pada ketika itu ada ke operasi yang Tuan sempat join sebagai unit squad tempur? Operasi sejarah 69 Komando, operasi pertama yang melibatkan tim scuba atau combat diver adalah operasi Ops Rainbow di Sandakan. Iaitu masa itu saya bersama Sergeant Terry, Rafael Terry, kami berdua daripada grup tim scuba pada ketika itu, yang merupakan operasi pertama lah yang menggunakan peralatan scuba. Masa tu Tuan berperanan sebagai unit scuba dalam operasi Rainbow. Saya sebagai jurulatih. Jurulatih dan juga dalam unit tim scuba saya jurulatih kanan lah. Operasi Rainbow tu tak silap saya adalah operasi menangkap pengganas dan dia ada membunuh seorang anggota polis marine kita kan? Iaitu kejadian tu saya tahun 1984.
82. 19 dah lama juga tu. Dah Lama dah. lupa. Tapi melibatkan kalau tak silap saya kes Rizal. Allahyarham Sarjan Omar yang dibunuh oleh kumpulan Rizal Alih, iaitu kategori pengganas yang dikendaki oleh kerajaan Filipin juga. Jadi peranan Tuan dalam operasi itu adalah mencari. Tak, pada ketika itu tujuan kita adalah kita dipanggil untuk menangkap dan menumpaskan kumpulan ni. Yang mana Rizal Alih ni, Allahyarham, sekarang dia meninggal, Rizal Alih telah membunuh kumpulan Rizal Alih telah membunuh Sarjan Omar, Sarjan Polis Marine kita, dan juga telah melakukan banyak kes-kes penyeludupan sepanjang perairan Sabah pada ketika itu. Jadi ada beberapa pihak telah daripada agensi keselamatan telah cuba menangkap dan menumpaskan kumpulan Rizal Alih. Sebelum tu dia dipanggil Ops Rainbow, tapi gagal sebab Rizal Alih berjaya melepaskan diri, dan akhirnya kumpulan tim saya 69 Komando dipanggil untuk menjalankan operasi Ops Rainbow 2 yang diketuai oleh Tuan Makno, dan kami pada mula-mulanya seramai 20, tak silap saya 24 orang. Dan berjayalah kemudiannya. Alhamdulillah, akhirnya selama 47 hari operasi di Pulau Kampung Semangat ditandakan berjaya. Jadi banyaklah perkara-perkara yang berlaku pada ketika itu. Dalam perkhidmatan ni, masa kita tengah menjalankan tugas tu, memang tak happy kan. Tapi bila kita dah selesai, dah habis tu, bila kita kenang balik, ketawa lah. Ingat macam ni, perangai masing-masing kan. Tapi ramai juga yang kumpulan daripada tim saya yang Ops Rainbow tu dah meninggal dunia lah. Kawan-kawan saya. Baik, saya pasti kejayaan ni memang sebelum kita ceburi, kita memang dah tahu dah nyawa kita untuk negara kan. Jadi selepas ni kita akan pergi lebih mendalam tentang operasi melibatkan pengganas dan peranan MCCF dalam membantu mengesan dan menyelamatkan tebusan. Jadi kita berehat dulu, kita akan sambung selepas ini. Baik, sebelum tadi kita dah mendengarkan pengalaman dan penglibatan beliau dalam VAD 69 Komando. Sekarang ni kita nak beralih kepada segmen kedua, iaitu bagaimana MCCF terlibat dalam menyelamatkan tebusan Malaysia. Jadi Tuan, dalam antara operasi terakhir Tuan adalah operasi Rambo 2, iaitu pengganas juga di Sabah, dan kemudian Tuan bersara betul. Jadi lepas bersara, Tuan melibatkan diri dalam khidmat masyarakat. Tuan tubuhkan yayasan Prihatinan MCCF, dan tapi bagaimana Tuan boleh terlibat dalam menyelamat tebusan? Ketika itu Malaysia ada kes penculikan di Sabah, dan Tuan bersama yayasan terlibat dalam perkara itu. Tuan boleh kongsikan? Okey, mungkin izinkan saya nak recall balik. Okey, sebenarnya masa selepas perkhidmatan, saya bukan bersara, saya meletak jawatan, melepaskan jawatan sebab saya dapat tawaran dengan syarikat swasta. Dan lepas tu saya bekerja, dan habis saya bekerja di corporate sector,
Saya sehingga ke luar negara dan saya balik pada luar negara, saya rasa cukup lah kan. Dan pada ketika itu saya berjumpa dengan Tan Sri Musa Hassan dan kami mewujudkan sebuah persatuan Nation Community Crime Care pada ketika itu. Jadi dari situlah pada tahun 2012 ke 2013 tak silap saya, MCCC, sebab saya beritahu pada Tan Sri kata okeylah boleh. Jadi saya pun setkan lah, saya uruskan pertubuhan tu. Dan kita masa ketika itu tumpuan kita kepada jenayah. Dan selepas 2 tahun, 2 tahun lah, 2 tahun setengah tak selesai, sebab saya tengok persatuan ni makin lama tak berapa aktif lah. Maksudnya yang datang join persatuan pada ketika itu bukan untuk berkhidmat kan. Jadi saya mengambil jalan keluar, iaitu dengan menubuhkan MCCF Foundation, yang mana atas dasar kapasiti saya sendirilah. Dan sejak pada situ, pada tarikh itu, pada tahun 2015 tertubuhnya MCCF, dan saya menjalankan pelbagai aktiviti pemasyarakatan. Dan jiwa saya pada ketika itu memang, kita ni dah biasa macam polis ni, bekas ni dia walau macam mana pun orang kata macam once you are police, you become police the whole sampai habis lah. Semangat tetap. Jadi nak memberi. Dan saya pada ketika itu saya berfikiran setelah saya dalam MCCF, saya kata this is the time for me to give back all whatever I have kan. Saya nak memberi khidmat saya pada masyarakat lah dengan melalui platform yayasan MCCF lah. Secara kebetulan pada ketika itu saya dihubungi oleh setiausaha lama saya di MCCC, memberitahu tentang beliau dihubungi oleh pihak keluarga. Masa ketika itu berlakunya itu yang kedua. Yang pertama Bernard. Bernard. Yang pertama Bernard. Jadi okey. Berbalik pada penglibatan saya dengan dalam kes penculikan ni adalah kerana saya telah dihubungi oleh seorang penolong pengarah di JPM untuk membantu kes Bernard ni. Jadi saya bagi tahu pada beliau, saya kata biarlah polis handle kan. Dia pun bincang dengan saya, dia kata dia nak bawa saya jumpa dengan ketua pengarah dia, iaitu Allahyarhamah Datuk Hasanah. Jadi saya pun berjumpa dengan Datuk Hasanah dan pada ketika itu saya tercabar sebab saya difahamkan pihak RD ketika itu JPM banyak menggunakan pakai khidmat military intelligence. Jadi dia sebab dia pada bekas vet kan, cabar saya Datuk Hasanah ni. Dia cabar saya. Bila dia cabar saya, dia kata, "Are you sure you can do it?" Dia kata, "You try me first." Dia kata, okay. Dari situ bertitik tolaknya saya menyahut cabaran. Jadi saya kata, Allah. Dia kata, aduh, dah terlibat ni. Sebab dia dah cabar. Jadi saya menyahut lah. Sebab kita nak muslim macam tu lah. Semangat. Jadi daripada situlah bermulanya. Lepas tu penglibatan secara rasmi. Tetapi di masa yang sama, arwah ni ada beritahu saya, but if anything happen, it's up to you. Government didn't involve. Jadi saya pun kata, okay, saya take the risk. Dan daripada situlah disebabkan kita ni dah memang terdidik dengan ilmu-ilmu ni semua. Dan saya terpaksa lah mengasah balik, berfikir, merancang apakah yang perlu saya buat, plan A, plan B, plan C, plan D sampai plan E, itu exit lah. Jadi saya dah rancang semua dan saya minta lah sedikit bantuan dana. Dia bagi saya dana melalui ni, dan bersama dengan pegawai dia, kalau tak silap saya nama dia
Tuan Syed Azim. Gitulah. Jadi kami berdua pergilah. Berbelanjaan semua dia yang uruskan. Dia pergi ke Sabah. Ke Sandakan. Di situ untuk melihat kawasan tempat kejadian di mana Bernard di restoran tu Bernard Diculik. diculik, dan kami study kawasan tu semua. Dan lepas tu dengan saya untuk makluman, MCCF pada ketika itu ada jaringan di Sabah. Kita ada MCCF Sabah ketika itu, dan dari situ saya mendapatkan networking saya di Sabah untuk mendapatkan lebih informasi lah. Dan selepas tu semua, dan kita pulang balik ke Semenanjung, dan kita menyampaikan pada ketika itu Bernard telah tak dapat dibantulah, kan. Jadi maka di situ penglibatan saya yang pertama lah. Tapi pada ketika itu pada tahun 2016 tak silap saya. Dan ada 4 orang rakyat Malaysia diculik. Selepas pada kes Bernard tu, kami ada beritahu untuk membantu, tetapi mungkin tidak dapat kepercayaan dari pihak agensi yang lain. So benda tu berlaku lah. Jadi saya dapat tahu Bernard telah dipenggal kepala dia. Okay lah. Dan bila saya balik, dan setelah beberapa bulan tu ada kejadian sekali lagi berlaku, kan. Kejadian pada bulan 4. Masa tu 4 orang rakyat Sarawak yang telah diculik oleh Abu Sayyaf. Saya diculik oleh bekas setiausaha saya, Puan Jet Lee, Cina, beritahu saya, dan saya kata tak apalah, itu biarlah polis, kan. Saya tak nak campur lah, biarlah polis ambil dia. Dah report polis. Yalah, tapi ini dia punya family lah. Kan. Dan saya kata, tengoklah. Dia panggil saya, Taiko, tolonglah. Dia katakan. Dia kata, nanti tengok macam mana lah. Saya cuba usahakan. Sambil-sambil tu saya contact lah saya punya counterpart di sana. So saya contact source saya, kata betul, memang ada. Dan dia tahu kat mana. Betul ke? Saya kata betul. Jadi lepas tu bila ni, saya pun okey lah. Saya pun membuat perancangan, dan saya berhubung balik dengan Datuk Hasanah pada ketika itu untuk mendapatkan kebenaran lah dan sokongan sebelum saya melibatkan diri. Tetapi malangnya pada ketika itu mungkin ada isu politik apa ke, saya tak faham. Tapi beliau menolak lah. Dia kata tak mau. Dia kata kalau nak kena minta dengan Menteri KDN terus. Itu masa tu Datuk Zahid lah. Jadi saya pun okeylah. Tapi masih lagi dikontak oleh pihak keluarga ni yang minta tolong lah. Lepas Jadi tu Datuk join tu sebab Datuk macam ada niat nak tolong tu sebab kesiankan keluarga mereka lah. Tapi Datuk Abu Sayyaf pada masa tu kumpulan pengganas yang dihendaki. Ya. Mana Datuk boleh terfikir macam terlintas nak tolong? Sebab apa bagi saya, yang paling penting mereka ni 4 orang ni rakyat Malaysia. Saya tak fikir yang sana dulu, kan. Memang antara ancaman yang perlu diambil kira adalah operasi itu yang kalau saya buat pertama adalah terlalu berisiko tinggi kerana saya tak dapat support daripada kerajaan. Yang kedua, pada ketika itu Nur Miswari dia ada warrant of arrest by Philippine government. Yang ketiga, kalau tak silap saya, mantan Menteri Pertahanan ketika itu Datuk Seri Syamuddin pernah buat statement bahawa Miswari adalah ketua IS Asia. Dan yang paling kritikal sekali, yang keempat, sebab
saya nak minta tolong Missouri. Betul. Tetapi Ops Rainbow, Rizal Lalih tu adalah anak saudara kepada Nur Missouri. Jadi saya dah tangkap anak saudara dia dan saya nak minta tolong dia. Itu cerita dia. Jadi bagaimanakah benda-benda ni saya ambil kira dan saya terpaksa fikir dan saya terpaksa rancang approach saya untuk ke sana. Jadi lepas tu apabila tak dapat sokongan dan saya ada message cuba sebab apa saya message kepada Datuk Zahid sebab secara kebetulan pada ketika itu saya juga adalah AJK pada sekolah tahfiz, salah sebuah sekolah tahfiz Datuk Zahid. Jadi mungkin dia mengenali saya kenalkan diri saya siapa, dan dia pun beritahu okey, dia kata bolehkah saya membantu. Dia kata boleh, sila selesaikan segera. Dapat je green light, Datuk terus itu rancang. Dari situ. Tapi masa tu ada isu pula, isu kewangan. Kalau dulu government support. Jadi ini nak pergi second trip ni macam mana? Jadi saya fikir dan saya menghubungi pertama sekali saya kontak ni siapa nama Azizul Azwar. Dulu cerita dengan dia supaya masa tu dia dengan Astro ke dengan mana untuk sponsor lah kan trip tu. Tapi malangnya katanya tak ada peruntukan. Lepas tu saya jumpa Sinar Harian. Sinar Harian, reporter semua semangat. Tapi fund tak ada, bajet sebab tak dapat kelulusan daripada kerajaan. Yang ketiga, saya jumpa Tuan Haji Zainal. Di masa tu dia dengan Al-Hijrah, TV Hijrah. Dan jumpa beliau pun sama juga. Tapi akhirnya sebab saya dah komit pula dengan sana. Dengan pihak sana yang kata saya akan datang. Kita dah bagi janji dekat sebelah sana kan. Diorang pun dah buat kerja. Jadi saya pun kemudiannya saya fikir dan saya minta tolong kawan-kawan lah. Ada seorang kawan saya, rakan saya berbangsa Cina yang membantu saya sebahagian dengan mengeluarkan duit. Dia personal juga dengan campur duit sendiri dan saya pun pergilah. Saya pergi. Jadi untuk pergi sana tu terpaksa mengambil risiko yang besar dan sebagai orang Islam kita berserah pada Allah Ta'ala yang buat dengan solat hajatnya, solat tahajudnya, mohonlah moga dipermudahkan. Jadi oleh itu saya buat perancangan plan A saya sebenarnya nak ajak Missouri datang ke Sandakan. Tapi disebab masa tu malangnya pada ketika itu ada latihan laut antara 69 dengan Pascal. Jadi banyak risiko. Kan? Jadi dan saya mengambil keputusan untuk saya masuk ke sana lah. Jadi lagi bahaya kan sebab kita masuk dekat kawasan yang kita tak familiar dengan kawasan tu kan. Betul tu. Jadi bila saya buat perancangan yang mana saya kalau masuk saya tak pergi masuk direct. Saya menggunakan tipu hela sebab pada ketika itu memang agak sensitif. Sebab berlakunya daripada kes Bernard hingga ke kes yang 4 orang tu sebab ada berlaku perselisihan faham masa tu lah sebab Bernard dipenggal, dibunuh. Jadi mereka telah kumpulan Abu Sayyaf ni telah memberi amaran yang mereka akan melakukan sekali lagi besar. Itu yang dia dapat yang 4 tu. Jadi saya terpaksa buat tipu hela, tak pergi direct, saya Brunei dulu apa semua baru saya masuk sampai ke Zamboanga, Manila ke Zamboanga dan saya menggunakan sos air yang ada kat sana untuk menjadikan persiapan darat lah, kenderaan apa semua dari situ dan semuanya secara taktikal lah kan, taktikal. Sebab apa, memang saya tahu saya bahaya pada ketika itu sebab saya tak ada backup. Cuma backup je adalah semangat daripada Allah Ta'ala lah. Itu ya. Jadi bila masuk sana, setelah saya berjumpa dengan sos saya apa semua dan kita berjumpa dan kita pergi masuk ke dalam.
Ke dalam mana tu? Saya jumpa Missouri. Ke dalam camp dia sendiri? Jumpa Missouri. Masuk jumpa Missouri pada masa kes Burnett pun saya dah masuk sekali. Dah sekali saya dah pergi minta pertolongan apa semua, tapi tak dapat bantu. Cuma kali kedua ni saya pergi, itu yang dia beritahu saya, okey dia akan bantu dan dia minta tempoh 10 hari kan. Saya untuk nak masuk tu memang agak Macam mana situasi tu? situasi bayangkanlah daripada sini ke Brunei ke Manila, naik terbang Manila ke Zamboanga, dah sampai Zamboanga. Terpaksa sebab pada ketika itu Zamboanga banyak roadblock sebab Missouri ni warrant of arrest, dia semua diperiksa. Jadi Zamboanga, dan setelah saya jumpa sos saya apa semua di sana, dan kami beli tiket naik kapal. Naik kapal? Pada pukul 6 petang, 6 pagi besok pun sampai. 12 jam. Lepas tu dah sampai tu, lepas tu kita terpaksa pula tunggu kita punya kenderaan, itu lori, dan kita terus ke kawasan lah. Mengambil masa dalam 1 jam. Dan tapi nak masuk tu, dah hingga sampai kawasan hutan tu, kenderaan tu diperiksa oleh ada tiga pos kawalan. Kena menempuhi 3 pos kawalan ni. Semua dengan bersenjata berat apa semualah. Satu masa tu berapa orang? Seorang? Malaysia saya seorang lah. Dengan sumber lah. Dengan sos saya lah. Jadi masuk. Bila masuk tu, dah sampai ke pinggir hutan tu, jalan kaki lagi. Lebih kurang dalam 40 minit. Jalan kaki sampai ke satu kawasan lapang, ada satu pondok. Di situlah tempat pertemuan saya dengan Profesor Nur Missouri. Lepas itu kami berbincang apa semua, dan dia dah kenal saya dan dia tahu. Lepas tu saya ingat lagi Profesor Nur Missouri beritahu saya, okay brother, now you give instruction. Betul. Dia cakap telo dia lah, saya ikut dia, give instruction. You want them to kill Abu Sayyaf or what? Dia kata no, bukan, jangan. Saya kata saya nakkan 4 orang ni dikembalikan kepada saya dengan selamat. Don't harm them. I know yang ni just keeper. Jadi okey, itu yang Profesor Nur Missouri pandang saya. Lepas tu dia angkat tangan buat macam ni. Buat thumbs up? Dia nak buat apa? Nak cakap saya. Dia buat test lah. Okey, saya pun okey lah. Lepas tu yang komander di depan, komander je semua ni. Dia kata, wah. Lepas tu yang seorang panglima tentera laut dia, jumpa saya, hampir datang kat saya, tanya saya. Kan, dia kata, aku bersama dengan Missouri pada muda. Kan, dan jumpa ramai pemimpin. Aku belum pernah lagi tengok Missouri buat macam ni dengan sesiapa kecuali engkau. Dia macam hairan lah masa tu. Sebab kita mungkin semua Allah Ta'ala punya urusan kan. Jadi alhamdulillah dipermudahkan. Yang tu yang kita mohon ya malam. Alhamdulillah dipermudahkan. Jadi Prof Missouri beritahu saya, you give me 10 days. I will call you back. Jadi saya pun balik lah. Lepas tu saya balik Malaysia. Dalam seminggu selepas tu dapat panggilan sekali lagi untuk saya datang ke tempat yang sama lah. Datang ke tempat sama. Dia kata dah ada. Dia dah Abu Sayyaf Missouri dah panggil aku. Abu Sayyaf dah warning apa semua. Jadi saya masuk balik. Masa tu bulan puasa. Di situ saya bersama dengan Missouri, bersemayang dengan dia, solat tarawih kat sana, rumah dia apa semua. Dalam hutan, bukan di mana, dalam hutan, di kawasan tempat camp dia. Di situ hinggalah hari pembebasan. Sepatutnya saya dah buat t-shirt tau. Semangat saya buat t-shirt MCCF untuk 4 orang ni. Dah tempah siap-siap dah. Lepas tu malangnya pada ketika itu saya difahamkan ada arahan Filipin, ada 500 tentera masuk ke kawasan tu juga. Jadi Prof Missouri dia risau atas keselamatan. Dia beritahu saya, brother, I don't think so. We have to go there. Okay, very dangerous. There's 500 army, Philippines army.
dia takut crossfire. Hmm. Jadi okay, so now what is your instruction? Dia kata kan, dia kata kalau gitu, kalau boleh 4 orang ni dibawa keluar, diambil, masa tu Abu Sayyaf masa kan 4 orang ni. Ambil, angkat dia, bawa dia pergi ke perairan yang paling dekat lah. Untuk dia naik boat dan hantar pulang. Dia kata nak hantar ke mana? Kan? Dia cadang nak hantar ke Lahadatu ke Sandakan. Dia kata, which is the nearest? The nearest kata Bungau Island. Okay, send to Bungau Island. Itulah 4 orang tu pergi dihantar ke Bungau Island. Maksudnya kan rundingan tu kan ada berapa kali tu? Total rundingan? 3 kali? Saya 3 kali. Cuma perjumpaan dengan Miss Sori 3 kali. Cuma antara Miss Sori dengan ni, sebab apa Miss Sori dia, Profesor Nur Miss Sori dia arahkan kumpulan, saya difahamkan dipanggil apa, lain grup dia, yang berani mati, diketuai oleh komander, siapa nama dia, tangan ni pakai militer hitam tu, dia yang lead lah. 70 orang. Apa yang Mishwari cakap sampai Abu Sayyaf tu boleh takut dan kembalikan tanpa minta tebusan? Dia bagi tahu Prof Mishwari, mula-mula dia hantar tim dia untuk risik. Kumpulan siapa ni, sebab Abu Sayyaf ni dia banyak kumpulan persekitaran. Dia dah dapat tahu, okey, dia panggil, dia warning kumpulan tu, dia panggil dia nak jumpa. Jadi kumpulan ni semua dia, sebab Profesor Nur Mishwari amat disegani dan dihormati oleh semua di sana kan. Jadi sebab tu saya berurusan dengan beliau. Jadi dia panggil, saya difahamkan lebih kurang dalam 90 ke 100 orang datang minta maaf dengan dia, grup yang menculik ni. Sebab apa dia saya difahamkan yang mana Profesor Nur Mishwari dalam memberi amaran kepada kumpulan ni, jangan diperapa-apakan 4 orang ni, serah balik, kalau tidak aku akan bunuh engkau dan keluarga engkau semua. Jadi dia datang diserah balik. Memang dalam pada tu tidak ada saya tidak ada melibatkan sebarang bayaran sebenarnya. Cuma saya keluarkan duit poket sendiri untuk memberi beli beras, beli rokok, beli biskut kepada lebih kurang 70 orang, 60 ke 70 orang Mishwari yang nak pergi warning, nak pergi jumpa Abu Sayyaf ni. Itu je dia punya penghargaan kepada orang untuk makan dia lah, untuk jenis dia, untuk menjayakan operasi ni. Itu saja, yang lain tak ada. Dan selepas 4 orang, saya dapat tahu 4 orang tu dah selamat, alhamdulillah, dah dihantar pulang, dah diterima. Dan saya pun ada juga menyumbang lagi untuk memberikan beras dan makanan lah, untuk sebagai kita orang berbudi, kita berbahasa. Itulah. Itu antara yang saya pihak MCF yang saya sendiri secara peribadi yang menunaikan tanggungjawab saya atas perjanjian. Sebab apa saya dengan Mishwari masa tu, yang dia bantu saya ni sebab atas dasar permulaan tu untuk sebab saya jumpa dia, saya berterangkan bahawa kita nak rebuild the broken bridge, yang mana perhubungan antara Profesor Nur Mishwari dengan Putrajaya pada ketika itu dengan Malaysia agak tegang ya. Jadi itu tujuan dia. Jadi dan beliau menyambut baik dengan berhasrat dengan apa usaha yang beliau buat ni, maka kerajaan Malaysia mungkin dapat menimbang baliklah itu persepsi terhadap Nur Mishwari. Persepsi terhadap Nur Mishwari dan MNLF lah. Kalau cabaran sepanjang rundingan tu macam mana Datuk? Dari segi bahasa ke ada tak? Bahasa dengan Prof Mishwari tak ada masalah, dia English. Tapi cabaran daripada keselamatan saya itu memang ada sepanjang saya di sana, sebab di mana saya beritahu tadi, Rizal Alih ni adalah keponakan anak saudara kepada dia tak tahu. Saya berjaya menyembunyikan identiti saya pada ketika itu. Kalau dia tahu, saya mungkin ada di keluarga di kalangan itu akan membalas dendam lah. Jadi dari situlah saya memang setiap saat saya takut
pada especially malam. Yelah, sebab Datuk berada dekat dalam camp tu. Dalam kawasan dia. Dalam kawasan dia. Jadi kalau macam ada leak of orang information, habislah. Sebab tu saya terpaksa merahsiakan pemergian saya ke sana secara total. Sehingga kan keluarga sendiri pun tak tahu. Keluarga masa tu Datuk dah... Isteri, anak-anak semua tak tahu. Habis bila Datuk pergi lama-lama tu, Datuk cakap apa alasan? Tak, sebab saya kata saya pergi ke Sabah. Sebab Sabah saya ada MCCF Sabah. Di situ. Tapi dia tak tahulah sebenarnya suami dia tak tahu. Dia hanya berjuang tahu hidup mati kat situ kan. Hanya tahu apabila keluar surat khabar. Sinar harian keluarkan dalam paper, baru dia semua tahu. Saya masa ketika itu saya tak ada satellite phone, yang ada handphone, tapi di pulau tak ada bantuan elektrik, macam mana nak charge handphone. Jadi handphone saya tu sekejap ada, kejap tak ada. Saya simpan untuk saya cakap lah, tapi malangnya tak dapat nak sampaikan message sebab running out of battery. So sehinggalah saya terpaksa dah selesai, saya dapat tahu yang Prof. Mistari panggil saya ke rumah dia dalam camp. Saya pergi, lepas tu dia beritahu saya yang baru 15 minit sudah yang 4 orang ni dah selamat entah. Saya kata okay, alhamdulillah, terima kasih lah. Dan dia tahu saya marah sebab saya suruh serah pada saya. Betul. Untuk saya bawa balik. Tapi dia kata demi untuk keselamatan, dia tak boleh buat apa. Sebab apa dia tak boleh nak, sebab apa yang tentera Filipin dah buat order dah halangan kat situ. Grup Abu Sayyaf tak boleh nak serah. Jadi dia orang terpaksa tarik terus pergi ke laut. Bawa 4 orang ni ke laut, dan bot yang kita bayar duit dengan 10,000, bot tu dah standby untuk bawa dia orang ni lah. Perjalanan mengambil masa daripada situ ke Bongor Island 8 jam. Tapi dalam tempoh 8 jam tu pun apa-apa pun boleh berlaku, betul tak? Itu dia orang dah selesai situ. Jadi saya pun beritahu dengan Prof. Misori, saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak apa semua, dan situ yang dia tulis surat memberitahu kepada Ustaz Zaid pada ketika itu tentang apa yang dia dah buat dan penglibatan saya, dan itulah surat bagi satu kenangan yang saya simpan sampai hari ini. Dan mungkin pada podcast ni mungkin itulah yang kita akan paparkan. Saya tak pernah share dengan siapa-siapa. Itu surat tu untuk beri Datuk pulang ke Malaysia sebab mana? Tak, surat itu untuk mengesahkan kehadiran Datuk untuk mengesahkan yang mana pihak Nur Miswari memberitahu yang penglibatan beliau membantu dan mengesahkan yang bahawa penglibatan saya lah yang sanggup. Dia tahu, Prof. Miswari sendiri tahu tentang halangan dan bahayanya saya datang. Sebab apa? Dia dikendaki oleh kerajaan Filipin. Saya Malaysia pula ada hubungan yang tak baik kan, dan pandangan saya tidak baik. datang melalui beberapa halangan untuk sekadar berjumpa dengan beliau. Datuk, Datuk ada mention beberapa nama media sebelum ni dalam membantu Bahan. Jadi apa pandangan Datuk tentang peranan media dalam melaporkan isu-isu berkaitan keselamatan negara, khususnya dalam kes-kes penculikan? Bagi saya media memang mainkan peranan media sebagai untuk mewawarkan berita, atau ada juga yang untuk mensensasikan berita. Tapi dalam kes-kes penculikan ataupun kes-kes jenayah ni, bagi saya pihak PJRM, polis perlu mengawal supaya media ni bahan yang telah dikeluarkan dia tidak mengancam tebusan itu sendiri, ya. Di mana kadang-kadang kita tahu seperti yang saya ambil contoh kes penculikan di Sabah. Kes penculikan di Sabah bukannya hanya melibatkan pihak sana, kan. Dia punya mastermind, dan dia punya runner-runner dan mata-mata mereka di Sabah sendiri. Yang kita tahu
dan pengakuan daripada Profesor Nur Miswari sendiri, yang mana rakyat dia berada di Sabah melebihi jutaan orang, melebihi pada 2 juta orang. Dan dia pun memohon pada saya untuk menyampaikan kepada kerajaan Malaysia supaya jangan bagi rakyat dia masuk lagi ke Sabah. Cukuplah, jagalah persembadan betul-betul. Itu pesanan dia. Dan saya pun dah sampaikan, tapi terpulang kepada kerajaan. Dan bagi saya, media memang memainkan peranan penting dalam mengeluarkan isu-isu. Tetapi kadang-kadang kita ada juga media-media yang suka mensensasikan berita. Yang ini yang akan menjadi satu ancaman kepada diri tebusan itu sendiri. Macam contoh pada kes-kes penculikan Abu Sayyaf yang lepas, mereka sepatutnya mangsa telah dibawa berpindah randah beberapa kali, dan sebabkan oleh berita-berita yang dia orang tahulah sekarang kat mana keberadaan mereka lah. Disangka berada di sini, di pulau sini. Jadi itu yang jadikan ancaman kepada pihak penculik, pihak yang diculik, dan juga yang menjaga mereka tu. Dan dia menyukarkanlah juga anggota penyelamat untuk datang selamatkan. Ya. Jadi pergerakan tu semua sepatutnya rahsia, tetapi pihak media dah bocor. Itu yang masalah tu. Kan? Jadi Datuk masa last lah kan, bila Datuk dah selamatkan rakyat pun dah dikembalikan ke Malaysia, Datuk perjalanan pulang tu ada apa-apa ke kat KLIA yang menunggu Datuk? Tak. Memang pada setelah selesai saya keluar dari pulau di Holo, saya sampai ke Zamboanga dan saya menginap di Sanggali untuk saya pulang ke Malaysia. Jadi pada ketika itu saya cuba berhubung dengan beberapa kontak saya kat sini nak tahu khabar, tapi semua yang saya cuba hubungi semua tak dapat jawab. Jadi saya dah ada beberapa persoalan dalam kepala saya. Adakah saya ni akan dikambing hitamkan ke atau macam-macam lah kan. Jadi oleh itu saya tawakal. Sebab itulah saya kebiasaannya dalam mana-mana operasi sulit atau operasi rahsia kita tak akan hebahkan. Itulah maka saya menghubungi Encik Fazli daripada Sinar Harian. Encik Fazli pada Sinar Harian dan memberitahu, tanya tentang dah sampai ke belum. Baru dia tahu. Memang dah sampai, ada keluar berita apa semua. Okey. Dia kata dia tahu sebab dia tahu saya bagi masa seminggu. Lepas tu dia nak tanya saya, itulah dia keluarkan, dia bagi saya beberapa soalan banyak lah. Dan saya jawab lah. Saya terpaksa expose penglibatan saya supaya penglibatan tu sebab saya takut just in case on the way back anything happen to me, keluarga macam mana kan. Itu benda itu saya punya insurance lah. So saya terpaksa lah. Alhamdulillah, tapi saya selamat sampai. Apabila saya sampai di KLIA, saya disambut oleh Samadi. Alhamdulillah dan bawa balik, dan masa tu barulah masalah lain pula. Masalah dengan keluarga pula. Macam mana nak bagi tahu dekat orang rumah kan? Tiba-tiba tahu nak buka dan terpampang kan. Itulah. Jadi tapi itu semua bukan masalah besar lah. Yang paling penting kita bersyukur kerana telah berjaya menyelamatkan nyawa warga negara Malaysia pulang. Dan alhamdulillah saya pun tak ada apa-apa pada ketika itu, tak ada kecederaan apa semua, tak ada lah. Cuma syukur semua dipermudahkan Allah Ta'ala, sebab benda ni semua dengan izin dia juga kan. Ada yang saya adalah terbaca yang keluar, saya diinterview oleh Harian Metro, keluar Wira Tebusan. Sebenarnya bukan Wira, tak ada Wira-Wira. Nak panggil Wira ni semua Wira. Mungkin macam Anis pun sebagai wartawan pun Wira juga. Semua masing-masing kita ada peranan masing-masing. Cuma dengan izin je. Lupa macam saya cakap tadi, macam 69 komando. Semua anggota 69 komando khususnya adalah Wira. Cuma mereka belum sampai izin untuk bertempur, diberi peluang bertempur ataupun mengendalikan, diberi peluang untuk bertempur ataupun mengendalikan sesuatu kes besar. Itu je. Tapi mereka semua sama. Begitu juga dengan pasukan keselamatan yang lain. Walaupun contoh, walaupun polis
yang kat bawah tu. Walaupun driver, polis pun sama. Mereka pun wira. Sebab apa? Mereka pun terancam sebab menjaga keamanan. Bila-bila Tapi kenderaan mereka boleh cuma kena kat Malaysia ni lain. Selagi tak mati, selagi tu bukan wira. Tak maaf cakap lah kan. Ini satu perkara yang perlu diangkat. Saya pun selaku terlibat dengan Yayasan Prihatin 69 bekas 69 Komando, kami pernah juga menghantar memorandum kepada Kerajaan Malaysia, kepada PDRM, kepada Ketua Polis Negara, khususnya memohon sebab apa? Demi menghargai kan, khususnya polis lah, PDRM yang telah berusia saya 246 ke 47 tahun, merupakan antara agensi yang tertua. Tetapi sampai hari ni belum, kita ada dah Perdana Menteri yang ke-10, tak ada siapa yang fikir untuk menghargai polis dengan mewujudkan hospital PDRM sendiri. Kenapa tak boleh buat hospital untuk menghargai jasa-jasa pihak veteran polis yang telah berjuang, termasuk keluarga mereka kan. Kalau kita lihat tentera, alhamdulillah tentera ada menteri dia bersuara dan dapat berapa hospital kan? Tapi kita ni polis tak ada. Sebab polis ni mungkin duduk di bawah Kementerian Dalam Negeri yang berkongsi. Tetapi walhal sepatutnya polis lah yang menjaga keamanan dan kemakmuran negara ni, dan sebagai satu agensi yang patut diangkat. Jasa-jasa, dikenangkan jasa-jasa mereka, walaupun mereka trafik yang meronda, mencegah jenayah kan. Wak Imas, dalam kita interview ni ada kumpulan, segelintir kumpulan pasukan polis yang sedang berjuang untuk menangkap penjenayah, menghalang. Sebab apa? Kebebasan dan peluang yang ada bagi rakyat Malaysia sekarang ni, kemakmuran dan keamanan yang ada adalah di atas bukan sahaja jasa polis, tetapi khususnya polis ada titik peluh mereka dalam. Ya. Sebab jadi saya menyaranlah, saya harap kerajaan titik beratkanlah. Contoh dulu sepatutnya ada satu cadangan oleh adun ke MP members parlimen daripada Jasin, supaya ada senator di dalam Dewan Senat Negara yang wakil daripada pihak polis kan, sekurang-kurangnya. Tapi sehingga hari ni belum ada lagi. Belum diangkat. Kenapa? Dan saya menyarankan dan saya menyeru dan memohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Dalam Negeri, buka mata dan hargailah polis diraja Malaysia ni. Veteran-veteran, jasa-jasa. Bukan sahaja mereka, tetapi isteri dan anak-anak mereka. Sebab apabila suami mereka keluar bertugas, isteri dan anak dia orang pun berjuang juga. Berpisah. Yang nak bini sampai 2-3 bulan tak balik kan. Lepas tu nanti bila kata, kalau di sekolah kata kau ni ini mesti anak polis yang nakal ni. Sebab mereka, anak-anak ni kurang dapat perhatian daripada bapa dia, kerana bapa dia atau ibu dia bertugas sebagai polis kan. Itulah saya, tak maaf saya memang geram sikit. Betul. Sebab hari tu pun Tuan ada cakap pusat dialisis untuk polis pun ada 2 buah je kan kat Malaysia ni kan. Yayasan 69 Komando memang kami secara rasmi telah menghantar surat kepada Yang Dihormati Ketua Polis Negara dan pengarah-pengarah di Bukit Aman untuk meneliti dan mengangkat perkara ini. Sebab apa? Itulah ada 10 Perdana Menteri bertukar, tapi hospital, sebuah hospital polis pun tak ada. Hospital tentera ada berapa? 6-7. Itulah di mana dia punya ni kan, kesenangan. Jadi harap dapat perhatian lah, dan terutama daripada Kementerian Dalam Negeri. Baik, macam kita dengar tadi daripada operasi penculikan, macam mana MCCF terlibat, dan saya percaya stage tu lama, dan rundingan tu sendiri buatkan kita rasa macam selamat ke aku sampai Malaysia ni, macam mana nak bini kan kat rumah kan. Jadi kita akan break sebentar, dan selepas ni kita akan go lebih lanjut mengenai Yayasan MCCF
bagaimana dia bantu komuniti kat Malaysia ni. Dan kita akan jumpa lagi sekejap lagi. Baik, tadi sebenarnya kita dah dengar pasal operasi penglibatan MCCF dalam menyelamatkan tembusan. Sekarang kita nak beralih kepada yayasan itu sendiri. Jadi Datuk, daripada medan operasi tempur kan, bersama BAT 69 Komando, kemudian Datuk decide untuk menubuhkan yayasan ni. Mungkin boleh Datuk kongsikan kenapa boleh terinspirasi untuk menubuhkan tubuhan itu? Okey, sebenarnya sebelum saya tubuhkan MCCF, macam mana tadi saya beritahu, saya ada tubuhkan MCCC. Jadi ianya adalah MCCC itu adalah sebuah persatuan. Jadi persatuan dia takluk kepada suara ramai, jadi hala tuju, dan misi dan visi berbezalah. Oleh itu saya mempunyai agenda iaitu untuk memperjuangkan yang mana saya nak memberi khidmat. Oleh itu saya menubuhkan yayasan sendiri yang didaftarkan di bawah Surat Ikatan Amanah di bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri pada tahun 2015. Jadi sebab seperti mana saya beritahu tadi, yang mana saya memang jiwa saya suka nak memberi. Setelah saya balik daripada luar negara, dan dari situlah saya mencari platform untuk berpunca daripada MCCC, dan kemudian saya libatkan penuh masa dengan MCCF lah. Jadi MCCF ni tujuan dia adalah untuk perjuangan saya itu strive towards unity. Saya memperjuangkan isu-isu perpaduan sebenarnya. Yang mana saya lihat dalam negara kita yang majmuk ini, kita perlu menyatu padukan rakyat kita. Sebab apa kita faham, sebab tengok politik, ahli politik kadang-kadang ada yang suara tak ada, mulut tak ada insurans, cakap yang menyentuh pelbagai sensitiviti. Ya. Jadi saya rasa kita pun berpecah dan dipecahkan kerana ahli politician jugalah. Kan? Jadi di sini tujuan peranan MCCF. Sebab tu kita MCCF banyak target saya adalah kepada anak-anak muda. Yang mana kita target kita pada anak muda kerana mereka lah barisan yang akan mengganti pada masa depan untuk mencernakan kemakmuran negara ini. Sebab tu apa saja objektif yang kita buat adalah perpaduan kita tanpa kira kulit dan agama. Sebab tu masa saya pernah ditajukan soalan masa penculikan 4 orang tu, mereka ni katanya mereka ni Cina, bangsanya, kenapa pergi bantu? Saya kata, mereka rakyat Malaysia. Itulah. Jadi saya tak ada nak kira bangsa, dan sehingga hari ini pun kita tetap memberi khidmat kepada bangsa India, bangsa Cina, bangsa Melayu, dan juga lain-lain lah, Melayu, dan juga di Sabah dan Sarawak. Jadi Tuan, apa aktiviti yang dianjurkan MCCF ni? Kita ada banyak pelbagai aktiviti yang kita rangka. Program saya ingat tak kurang daripada 70 program kita dah buat, lebih pada 2 tahun, 3 tahun sudah. Tapi sebelum saya terlupa, saya nak ingatkan sekali lagi bahawa kes penculikan tadi tu, kita kes penculikan selepas Mendiang Bernard, iaitu yang Wong Brothers 4 orang, ada satu lagi yang 6 orang. Itu yang rakyat, itu 2 orang, Encik Ridwan, dia tu orang Pahang, tetapi saya tidak secara langsung lah, cuma saya lebih memberi counselling, motivation, dan kepada pihak keluarga, ahli keluarga mereka lah, yang mana memang mereka ni terkesan dan trauma, kan. Di situ saya memberi kata-kata semangat lah. Itu antara peranan, iaitu saya rasa peranan yang MCCF bantu
tujuannya adalah uh, untuk memberikan keyakinan dan semangat kepada mangsa tebusan itu sendiri, ahli Betul. keluarga dia. Untuk MCCF bertahan sampai hari ini, maksudnya MCCF memang relevan lah. Datuk, kalau saya seperti sebagai orang awam kan yang tak pernah ada terlibat dalam kepolisan atau ketenteraan kan, boleh ke saya nak join MCCF ni sebagai uh, community service saya? Boleh. Kita boleh. memang alu-alukan kepada semua warga negara Malaysia, terutama anak-anak muda untuk berhubung dengan MCCF dan menyertai kumpulan grup volunteers tim kita, yang mana sebelum ni pun kita pernah buat banyak program, antaranya yang kalau untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Dan kita juga ada buat program Jom Nikah, iaitu menikahkan anak-anak muda kan, dan program-program Food for All untuk memberi makanan kepada komuniti yang terlibat. Ya. Dan sekarang ni kita tengah memberi tumpuan kepada education, iaitu kepada anak-anak yang left out pengajian, untuk mereka kita panggil program MCCF Education Program, untuk membantu mereka, bagi mereka yang lepasan SPM yang gagal untuk memasuki universiti, terdaftar dengan kita untuk kita masukkan kepada IPTS ya, dan juga kepada TVET. Sekarang ni kita memang tumpuan kita yang boleh berhubung dengan MCCF di 03 61 97 dan 095, berhubung dengan Encik Raja Edi yang merupakan ketua untuk program MCCF Education. Saya juga ingin menyarankan pada semua bekas-bekas atau pesara polis, tentera, ilmu ni tak boleh dibawa mati. Jadi libatkan diri dengan masyarakat, terutama di PIBG ataupun persatuan-persatuan taman. Sekiranya tuan-tuan mahir dalam apa-apa juga bidang tertentu, salurkanlah kan. Berikanlah ilmu yang ada, sebab sia-sia, sebab apa kita dah bawa sekian lama ilmu ni, supaya ilmu tu boleh diguna pakai. Contoh, kalau mereka yang ada ilmu tentang pengiring rapat, so dia boleh mengajar, memberi ilmu itu kepada persatuan ibu bapa, supaya dapat menghalang penculikan anak-anak sekolah. Dan juga yang lain-lain macam pada bahagian jenayah, ceritakan tentang impak-impak atau komplikasinya sekarang ni, zaman era digital sekarang ni, apakah isu-isu jenayah yang boleh dengan mudah anak-anak muda boleh terjebak. Dia banyak lagi. Jadi sebab tu saya terpanggil, sebab apa-apa ilmu yang saya ada ni untuk saya kongsikan, dan saya harap ini dapat jadi ikutan atau sambutan pada rakan-rakan lain. Tak kira polis, tentera, immigration, custom, janji anda ada ilmu. Sebab semua orang ada kelebihan di bidang masing-masing. Di bidang masing-masing, betul. Tuan juga bekas pesara polis dan juga pernah melibatkan diri dalam unit khas VAT 69 Komando kan. Ada tak nasihat ataupun sesuatu yang tuan nak sampaikan dekat generasi yang muda ni yang berminat nak masuk ni? Apa yang diorang perlu keep in mind sebelum buat keputusan untuk masuk polis ataupun unit khas? Sebenarnya bagi mereka yang memilih karier dengan pasukan keselamatan, sama ada polis ataupun tentera, adalah satu mereka yang ada jiwa murni. Ya, kita tengok pada sudut positif. Tugas-tugas menjaga keselamatan ni sebenarnya kalau berbalik pada agama adalah satu tugas yang mulia, kan? Kita menjaga keamanan, jaga nyawa manusia, kan? Tapi di masa yang sama, cabaran zaman sekarang dengan zaman saya dulu tak sama. Jadi sekarang ni zaman banyak lebih kepada kebendaan, lebih kepada dunia digital terdedah, kan? Sebab apa sekarang ni information atau apa perbuatan tingkah laku yang kita buat sekejap dia sampai. Betul. Jadi benda-benda ni itu adalah cabaran nombor satu paling tinggi lah. Tapi sebagai bagi mereka yang nak masuk polis ataupun tentera, jangan risau, jangan takut. Sebab apa? Yakin pada diri sendiri,
Betulkan niat. bekerja, tingkatkan integriti, kan. Rasanya kat mana pun tak ada masalah. Kecuali kalau kita masuk polis, kerana kita masuk polis kita nak puasa, kan. Itu yang jadi masalah. Sebab tu bagi saya menyarankan pada semua anak-anak muda, especially yang berpendidikan agama tinggi, para tahfiz ke apa ke, masuklah polis, kan. Ubahlah PDRM tu daripada dalam. Daripada dalam, supaya kalau kita, insya-Allah kalau kita dapat pemimpin ketua yang beragama, yang berpegang pada ni, insya-Allah di bawah akan ikut. Itulah pada pandangan saya lah. Harapan Datuk kepada generasi muda lah, agar dapat menghargai jasa dan pengorbanan anggota 69 Komando dan juga khususnya yang membina kerjaya dalam polis. Saya berharap bukan sahaja pada anak-anak muda, terutama kepada para pemimpin negara, menteri dan juga pihak ketua polis negara, juga agar dapat menitik beratkan tentang kebajikan kepada para veteran, dan memacu kepada kecemerlangan PDRM dengan memastikan bahawa warga PDRM terbela dari segi kebajikan, dari segi gaji, allowance, perumahan mereka, dan even kepada persenjataan untuk mereka bertugas. Semua pola ni perlu diperhalusi dan mendapat sokongan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri. Sebab apa? PDRM ni di bawah payung Kementerian Dalam Negeri yang dia berkongsi peruntukan tu, bajet tu berkongsi dengan lain-lain. Jadi cuma saya harap Menteri Dalam Negeri perlu rasional kepada polis diraja Malaysia, dengan memberi lebih peruntukan kepada polis diraja Malaysia di sudut kebajikan. Dan saya berharap sebelum berakhirnya 2030 ni adalah sebuah balai adalah sebuah hospital sekurang-kurangnya bagi pihak veteran polis, sebagai mercu tanda penghargaan, pengiktirafan, menghargai jasa-jasa pengorbanan warga PDRM dan juga keluarga mereka. Bukan saja bagi individu yang bekerja sebagai menyarung baju PDRM, tetapi pada keluarga mereka. Ya. Sebab apabila suami atau isteri bertugas, mereka lah ibu, mereka lah ayah kat rumah tu. Yang anak-anak terbiar tanpa pemantauan didikan, tapi yang bapa ni terpaksa menjaga keamanan, menjaga kebajikan rakyat, tapi anak di rumah tak terbela. Betul. Dan tak terbela. Inilah satu yang perlu perhatikan, dan jangan kata pula nanti kata kenapa masuk polis, kan. Semua dah ada bahagian masing-masing, tapi kalau semua kerja lain, siapa nak masuk polis? Betul. Kalau generasi sekarang tak nak masuk polis, nanti siapa yang nak menjaga pula, kan? Ya. Sebab generasi sekarang, anak-anak muda sekarang ni dia punya era lain. Betul. Jadi mereka lebih tahu tentang ancaman daripada peringkat mereka sendiri. Macam kita nak bercakap ni, macam peringkat saya kalau cakap kadang-kadang apa ni, kan. Tapi kalau mereka tahu tentang ancaman-ancaman cybernya dengan dunia AI, jadi di sini yang lebih mencabar daripada pihak kami dulu. Cuma bezanya adalah polis lama, polis dulu integriti dia tinggi. Bukan saya tak kata polis sekarang integriti rendah, tetapi ancaman dia punya jurang dia daripada segi ekonomi dulu dengan sekarang berbeza. Ya, jurang jauh beza. Kan? Dan berkenaan tentang perarakan ni, saya rasa yang berarak pun ramai pun bekas-bekas anak-anak polis juga tu. Mungkin ada saudara mara polis, ada ipar polis ke apa semua, kan. Saya pernah ditanya dan saya pernah mengkaji
di mana perkara ni berlaku. Hmm. Okay. Kalau dulu polis, kita ada EPF. Kan, EPF. Jadi apabila dulu polis pencen 55 tahun. Jadi lepas dia ada EPF, dia pencen 55 tahun, dia buat rumah. Okey. Dia buat rumah dan dia bersara, dan majoriti polis kalau bersara pada umur 55 tahun yang dulu, zaman dulu akan diangkat. Kalau balik kampung tu jadi pengurusi masjid lah, pengurusi surau lah, pengurusi kawasan lah, macam-macam lah. Tapi sekarang ni usia persaraan ada 60 tahun. Dan polis pula kahwin lambat kebanyakannya. Yang lelaki bila kahwin lewat, bila umur di usia 55 tahun tu, anak masih sekolah, masih belajar di IPT. Apabila sampai 60, jadi tahap stres dan penyakit, pelbagai jenis penyakit ada. Kita panggil penyakit 3 serangkai. Saya juga adalah buat masa ni adalah pengurusi Pertubuhan Kebajikan skuad 186 Pelapol, skuad saya sendiri. Dan saya lihat ramai kawan-kawan saya, batch saya yang bersara pasal untuk membuat rumah pada usia 60 tahun tapi tak dapat masuk rumah sebab dah meninggal. Kan? Begitu juga dengan polis. Sebab polis ni apabila dia yang bersara awal ni semua, apabila dia di kampung atau ni akan dilantik, dan majoriti majlis-majlis di kampung ni sentiasa ada majlis surau ke apa kan, dan makanan banyak, makanan yang tak ikut ni lah, daging berminyak dengan airnya air sejuk. Jadi 3-4 tahun dan kita akhirnya meninggal lah, sakit macam-macam. Itulah antara gejala lah. Dan saya harap betul lah, saya memang mohon dan merayu kepada pihak Kementerian Dalam Negeri khususnya untuk menjaga kebajikan veteran-veteran polis, dan saya merayu kepada Menteri Dalam Negeri dan juga Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 agar memperuntukkan sebuah hospital polis di Raja Malaysia khususnya. Kan? Itu je daripada saya, harapan saya lah. Baik, terima kasih Tuan untuk perkongsian hari ini. Saya harap sangat hadirin yang menonton dan mendengar podcast kita mendapat input yang boleh diteladani. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih juga sebab luangkan masa hari ini daripada pagi sampai tengah hari ni kan. Ya. Okay, saya kira itu saja untuk hari ini. Dan untuk penonton dan hadirin yang di rumah, jangan lupa untuk subscribe, share, like dan komen podcast ini supaya lebih ramai orang mendapat manfaat daripada perkongsian kita hari ini. Dan sekian daripada saya dan Datuk Halim. Assalamualaikum.